kita gelitah satu video saya oh dua orang kanak-kanak duduk sai kali, duduk mai kali, datang-datang ada satu orang. Itu saya dah. Kena tapa kepada ayah saya dia. Maklumat yang lagu mana, apa pengajaran kita boleh ambil sini saya. Mari kita kongsi bersama saya. Assalamualaikum sasai. Buku ni nak ayat dulu kata besarlah, gegelah sebab kata seorang ibu ni siapa dengan gicen kuam pergi mengadu polis sareh. Lepas tu kita nak ayat dulu kata maklumat ni kita ambil sebelah orang kena tapa. Sebelah orang tapa tu tak tahu lagi maklumat macam mana. Kalau sasai ada maklumat boleh kongsi bersama bawah raw komen kita sasai. Jadi marai je sana kita jumpa takak pe daripada seorang ibu lah. Sana dia takak untuk jadi bukti, untuk jadi penjelasan kata anak dia tu kena nama. Pas dia tanyalah anak dia tu kena nama macam mana sana. Maka anak dia pun jawab sana kata dia tu kena tapa oleh ayah saya dia sana. Dengan sebab ayah dia kata dia bawa saya dia tu gi rata-rata. Gi rata-rata tu hari tu dia gi mai air satu kampung sana. Lepas tu jumpa dengan ayah tapa dia. Tapa dah dan juga dia kata kena rodel lagi sana. Lepas tu dia pun klik main mengadu kepada ibu dia sana. Lalu telah ibu dia pun buat takap pe macam ni sana. Jadi bila kita dengar adik ni sana, kira kata tak sepatutlah kira kata seorang ayah tu nak gi ubah seorang anak orang lain sana. Nak gi ubah, nak gi buat anak orang lain. Sedangkan sebenarnya kita hanya boleh lari anak kita saja. Kalau anak kita tak boleh kita nak lari. Kita tak ada hak nak gi godek orang lain, godek anak orang lain ataupun nak gi ubah anak orang lain sana. Jadi hak tu jadi tak sepatut juga sana. Jadi itu adalah pengajaran kita boleh ambil. Lebih lagi kita ni sebagai ayah sana. Saya pun sebagai ayah belakang dah. Bila anak kita duk pergi sayang orang lain tu, kena jaga-jaga molek, kena tengok cik-cik molek, takut-takut jumpa dengan saya macam ni sana. Tu jadi takut situ sana. Lepas tu seperti dengan orang tua kata lagi sana. Kalau anak kita tu sayang molek, anak kita akan boleh molek. Kalau anak kita sayang tu kuih molek, kita akan boleh apa yang dia sayang sana. Orang panggil masyarakat tu adalah pengalaman bagi anak-anak kita sana. Kita nak jaga molek sana. Jadi nak ayat katanya apa ni kih ni sana. Siapa kepada lingo polis dah, siapa kepada lingo mulut pening dah, siapa dengan mengadu seyak sana. Jadi maklumat selanjutnya kita boleh ikut hak lain lagi sana. Jadi video ni kita nak kongsi dengan saya sekadar ni saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.